Hi guys, saya sini dari KMPP. Nama diberi Muhammad Izzuddin dari F1P4 batch 13-14. Before that, first sekali KMPP boleh dikatakan antara college matrikulasi yang paling awesome lah. Thumbs up. KMPP ni dah start beroperasi pada tahun 2000 and now dah 2014. Means KMPP ni dah 14 tahun lah. Tua gak lah. Even though KMPP dah 14 tahun, tapi KMPP ni memang bukan antara lah, senang kata matrik yang paling segala-galanya sepanjang tahun yang berlaku dalam ni memang awesome. Inilah keadaan KMPP dari atas. Besar kan? Daripada hujung sini ke hujung sini memang boleh kata penat jugalah kalau nak jalan. Okay, korang nampak tak sini ada kawasan macam tengah binaan kan dalam peta ni kan? Actually sekarang dah siap dah bangunan tu. Itu namanya BSG. So BSG ni bangunan akademik dan pentadbiran. Dalam highlighting ni pula, korang boleh kira lah kat situ ada blok ada 15. So actually 15 blok ni adalah blok asrama, tapi dekat KMPP ni dipanggil Compel. 10 untuk perempuan, 5 untuk lelaki. Perempuan ada blok A, ada blok B, and lelaki ada 5 blok. Kafe ni pula ada 4. So jaga-jaga lah korang. Kafe-kafe ni ada yang harganya mahal, ada harganya murah, tapi senang kata semua perfect lah makanan kat sini. Memang daripada korang tak payah risau pasal makanan, sebab sini korang makan confirm cukup ni. Memang sedap gila lah. So Compel yang panjang tu ada 10 blok. Yang paling hujung sekali dekat dengan Padang. Okay, so yang luas tu Padang. Nasib lah siapa dapat blok tu, sebab kelas ada hari-hari tertentu akan diadakan dekat BSG. Siapa yang dapat blok hujung tu nak pergi BSG pandai-pandai lah bajet masa, sebab memang agak jauh lah. Budak-budak matrik tak dibenarkan bawa kenderaan tau. Basikal ada lah, tapi basikal digunakan untuk riadah sahaja. Actually video ni untuk guide belajar-belajar untuk daftar daripada nama dia untuk masuk matrikulasi Pulau Pinang ni. First sekali yang korang perlu buat sebelum hari pendaftaran tu, korang kena request lah untuk masuk grup FB ni. Ni ada gambar ni, KMPP Student 14-15. Dalam grup ni lah korang akan tahu info-info, hebahan-hebahan tentang apalah yang akan berlaku pada hari pendaftaran nanti. Grup ni dibuat oleh Muhammad Solihin, juga senior KMPP tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam ni beliau banyak beritahu hebahan lah, apa yang perlu dibuat, daftaran kat mana, bagaimana koperasi buat jualan nanti. So ramai dah masuk grup ni, senior pun dah ramai masuk grup ni. Q&A akan berlaku lah dalam grup ni. So dalam link kat bawah ni, korang boleh tekan link tu untuk pergi ke Facebook page tu lah, untuk supaya senang lah korang nak pergi ni, tak payah nak cari lagi kan. So dalam grup FB tu actually ada lah beberapa soalan yang menarik lah, yang senang kata common lah untuk pelajar-pelajar tanya bila start masuk matrik ni lah. First kali mestilah pelajar-pelajar mesti diorang akan tanya, allowance kat matrik ni apa Okay, actually allowance kat semua matrik kat Malaysia ni sama je. Jawapannya RM250 saja. Ni macam banyak 250, tapi korang pandai-pandai lah bajet. Sebab kadang-kadang makanan ni kalau korang silap beli tu boleh termahal. Kadang-kadang kalau korang silap pergi kafe tu boleh terhabis duit. So lagi satu, makanan kat KMPP dekat Penang lah. KMPP ni kat Penang kan. Makanan kat Penang ni perfect lah. Korang pandai-pandai lah jaga, pandai-pandai spend, pandai-pandai lah juga jaga nafsu tu. Kalau tak jaga memang semua comel-comel lah kat KMPP ni. Sebab tu lah disediakan gym kat KMPP ni. Lagi satu, kalau korang kaki suka workout, datanglah ke gym KMPP, sebab gym KMPP ni sendiri pun ada club dia. Boleh join lah nanti kemudian. Kedua datang hiburan, dia tanya oleh peti sudut Samsung ni. Okay, peti sudut Samsung ni dia tanya tentang hiburan yang ada kat KMPP ni. Ada boleh pergi mana ke, time cuti ke apa. Okay, dia KMPP ni kat Kepala Batas. Kepala Batas ni letak dekat celah-celah bandar lah, senang kata. Boleh pergi Bukit Tajam, boleh pergi Butterworth, boleh pergi, senang kata semua tempat ni ada hiburan lah. Pada pelajar-pelajar KMPP yang nak keluar, korang hanya boleh keluar hujung minggu je, macam satu ahad je lah. Nanti adalah bas ke taksi depan tu, tapi korang dicadangkan tak perlulah keluar selalu, sebab keluar je lah masa bila perlu. Tak allowance korang tu bukan banyak mana pun, tapi setiap kali keluar, total cost untuk keluar tu besar lah juga. Nak bayar bas lagi, nak bayar taksi lagi, nak bayar apa macam-macam lah. Kalau korang silap bajet, boleh kata bulan tu korang tak cukup makan nanti. Dicadangkan baik korang study dalam bilik tu lagi better, sebab flat ni bukan senang nak dapat tau. Kalau senang, boleh kata semua pelajar lah boleh dapat 4 flat sem lepas, tapi sikit je yang dapat tu. Ingat-ingatlah mak bapak korang kat rumah, bukan senang nak dapat duit kan. So jimat-jimat lah, dicadangkan korang keluar hanya bila perlu saja. Ada soalan ketiga,
Ni gambar dia soalan ketiga tu. Suasana Ramadan kat game MVP ni thumbs up. Tak ada benda yang tak biasa kat game MVP ni. Suasana kat game MVP ni memang perfect. Korang boleh keluar pergi bazar. Lepas tu kalau sahur kat kafe boleh. Kafe bukan jauh mana pun dari korang, dekat je, sebelah blok je pun. Berbuka dengan kawan-kawan ni memang best. Tapi yang lagi best je kat MVP ni, Ramadan tahun lepas, MVP ni berangin je. Kira macam kalau sejuk tu memang sejuk betul lah. MVP ni kena pakai sweater 2-3 helai ke Tapi kalau panas, korang kipas dia letak 3 pun rasanya macam tak cukup. So pandai-pandai lah korang suitkan diri kat MVP tu. Soalan keempat, ada juga orang tanya, ni gambarnya, perlu ke bawa extension wire? Extension wire, jawapannya sangat perlu. Sebab dalam satu bilik ada 4 orang. Dalam satu bilik tu ada 4 plug je. So satu orang satu plug. So kira kalau seorang satu plug memang tak cukup lah. Senang kata sebab korang nak charge phone lagi, laptop lagi, kamera lagi, nak guna kipas lagi. Mana tu korang ada 2-3 phone ni kan, mana cukup kan plug tu kan. Barang-barang keperluan lain dari rumah korang bawa lah kipas ke Matrix ni. Sebab kadang-kadang malam agak panas ke tiba-tiba malam tu dah pasang kipas 2-3 pun tak cukup kuat lagi. Yang penting kena bawa kipas lah. And lagi satu bantal. Bantal jangan lupa bawa pula. Sebab bantal wajib bawa. KBP ada sediakan bantal, tapi biasanya tak cukup bantal tu. Better korang bawa bantal sendiri. And elakkan nanti ada satu masa nanti kes-kes curi bantal ni agak berluasa ke nanti. Elakkan curi-curi bantal ni, bawalah bantal lebih sendiri. And lepas tu lagi satu yang penting, hanger lah. Bawa secukupnya sebab tempat jemur baju dekat MVP ni agak terhad lah. So kalau jemur tanpa hanger kan besar ambil ruang. Kalau pakai hanger membolehkan semua baju tu dijemur. Better pakai hanger, jimat ruang, lebih banyak ruang untuk jemur kain lah. Rasanya itu je yang penting untuk video kali ni lah. Thanks for watching. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tinggalkan dalam komen kat bawah ni. And soalan-soalan tu akan try dijawab dengan video macam ni dalam masa akan datang. Kalau adik-adik baru yang akan masuk game MVP ni, kalau nak sebelum masuk game MVP tu nak tengok keadaan dalam Matrix ni macam mana, tu bangunan-bangunan dia macam mana, kat padang golf dekat mana, PSG dia dekat mana, contoh-contoh video yang direkod dalam game MVP. Lebih banyak video boleh subscribe to channel ni. Thanks for watching and see you guys in the next video.